Pernah tak anda tertanya-tanya, macam mana trader-trader yang pro ni seolah-olah boleh baca fikiran pasaran? Dalam kupasan kali ni, kita akan bongkar rahsia mereka. Kita akan dalami 7 corak carta berdasarkan kajian Ed Downs yang boleh bantu kita faham DNA pasaran itu sendiri. Okey, jom kita terus masuk ke soalan paling penting. Macam mana pula garisan-garisan dan bentuk-bentuk atas carta ni boleh ramal pasaran yang serabut tu? Kan ada berjuta-juta faktor lain. Ni magic ke apa? Sebenarnya jawapannya bukan magic, tapi psikologi manusia. Menurut Ed Downs, corak-corak ni wujud sebab tindak balas kita sebagai manusia terhadap duit ni sangat konsisten. Ia sebenarnya adalah rakaman visual pertempuran abadi antara dua emosi paling asas, tamak dan takut. Jadi, bila kita faham corak ni, kita sebenarnya sedang faham tingkah laku orang ramai. Sekarang, cuba tengok ni. Ini bukti nyata. Apa yang sangat menarik kat sini ialah perbezaan yang begitu ketara. Di sebelah kiri, kita ada strategi popular, beli dan pegang. Manakala di sebelah kanan, strategi dagangan aktif yang guna corak-corak yang kita akan bincangkan ni. Dua-dua ni untuk saham yang sama dalam tempoh masa yang sama. Dan inilah hasilnya, keuntungan 159% untuk dagangan aktif kalau nak bandingkan dengan hanya 13% untuk beli dan pegang. Ini bukan beza sikit-sikit tau, ia lebih 10 kali ganda. Ini bukti kukuh macam mana bila kita kenal pasti titik masuk dan keluar yang betul, ia boleh ubah sepenuhnya hasil pelaburan kita. Jadi, macam mana kita nak buat benda yang sama? Jom kita lengkapkan toolkit dagangan kita. Kita akan teliti satu persatu 7 corak carta utama yang jadi kunci untuk kita faham sentimen pasaran. Korak pertama dan yang paling asas sekali, sokongan dan rintangan. Senang cerita, bayangkan ia macam lantai dan siling untuk harga. Ia adalah memori pasaran, tempat di mana harga pernah berhenti dan berpatah balik. Peraturannya mudah je. Lagi kerap lantai atau siling ni diuji dan tak pecah, lagi kuatlah ia. Dan bila ia akhirnya pecah, pergerakan seterusnya selalunya sangatlah besar. Seterusnya, garis aliran atau trend line. Ini pula penanda aras sentimen majoriti. Selagi harga elok je bergerak atas garis aliran menaik, maknanya pembeli masih pegang steering. Tapi, sebaik sahaja garisan ni ditembusi, ia adalah isyarat awal yang paling penting yang kuasa mungkin sedang berpindah tangan kepada penjual. Macam retakan pertama pada sebuah empangan. Okey, kat sini kita ada 2 corak yang saling melengkapi. Formasi piring atau saucer yang bentuk macam mangkuk ni adalah corak jangka panjang yang tunjuk peralihan sentimen secara perlahan dari negatif ke positif. Manakala ajakan Fibonacci pula, ia alat yang lebih teknikal untuk kita agak kat mana kemungkinan harga akan berhenti sekejap. Bila kita gabungkan kedua-duanya, kita dapat gambaran besar dan juga titik-titik penting dalam perjalanan harga tu. Jurang harga atau gaps pula, ini berlaku bila sentimen berubah dengan sangat mendadak. Selalunya sebab ada berita penting semalaman sampai tiada dagangan langsung berlaku pada paras harga tertentu. Penting sangat untuk kita tahu jenis jurang ni. Adakah ia permulaan trend baru, di tengah-tengah atau dah nak sampai ke penghujung supaya kita tak terperangkap dalam dagangan yang salah. Sekarang, mari kita bincang tentang bahan api pasaran, volume. Harga boleh je bergerak, tapi tanpa volume yang menyokong, pergerakan tu tak akan tahan lama. Macam kereta lah, enjin bunyi gempak tapi tangki minyak kosong, mana nak pergi jauh kan? Climax volume tu tanda trend dah kehabisan tenaga, manakala aliran volume yang makin meningkat pula mengesahkan yang smart money pun turut serta. Dan corak yang terakhir ialah konsolidasi. Anggaplah ini macam fasa rehat di mana pasaran tengah ambil nafas selepas satu pergerakan besar. Nampak macam harga bergerak mendata je, tapi sebenarnya tenaga sedang dicas semula. Bila harga akhirnya pecah keluar dari fasa rehat ni, selalunya ia akan sambung semula pergerakan ke arah yang sama, tapi dengan tenaga yang baru. Okey Chun, kita dah kenal 7 corak utama. Tapi, tahu saja tak cukup kan? Untuk betul-betul buat duit, kita perlukan lebih daripada teori. Kita perlukan satu sistem dan yang paling-paling penting, disiplin untuk ikut sistem tu. Jadi, inilah peraturan emas untuk keluar dari pasaran. Letakkan henti rugi atau stop loss. Ia bukan tekaan tau. Ia adalah satu pengakuan yang jujur kepada diri sendiri. Okey, pada harga ini, analisis awal aku dah salah. Titik. Dengan kita tetapkan paras ni sebelum masuk berdagang, kita dapat kawal emosi dan pastikan kerugian yang kecil tak jadi satu malapetaka.
Dan slide ni pula ajar kita cara untuk merancang kemenangan. Selepas kita dah tahu kat mana kita nak mengaku kalah, kita juga kena tahu kat mana kita nak ambil untung. Dengan menggunakan unjuran dari corak carta itu sendiri, kita boleh letak sasaran keuntungan yang logik, bukan ikut angan-angan atau perasaan tamak. Maknanya, kita berdagang dengan plan yang lengkap. Kalau nak disimpulkan, formula kejayaan ni boleh diringkaskan kepada 3 langkah mudah. Pertama, kenali gaya anda, adakah anda pedagang jangka pendek atau panjang. Kedua, bina satu sistem atau plan dagangan bertulis yang jelas. Dan ketiga, ini yang paling susah tapi paling penting, ikut plan tu dengan penuh disiplin, tanpa sebarang pengecualian. Dan asas kepada semua ni ialah pengurusan risiko. Sentiasa pastikan potensi keuntungan anda sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada potensi kerugian. Inilah matematik mudah yang membolehkan anda tetap untung dalam jangka masa panjang, walaupun anda tak menang setiap masa. Untuk setiap RM1 yang dirisikokan, sasarkan untuk dapat balik sekurang-kurangnya RM2. Nak jadi mahir dalam membaca corak-corak ni, ia memang perlukan latihan dan pemerhatian yang berterusan. Anggaplah perjalanan anda baru sahaja bermula. Jadi, persoalan saya untuk anda, daripada 7 corak yang kita dah bincangkan tadi, corak yang manakah yang anda akan fokuskan untuk kaji dengan lebih mendalam terlebih dahulu?